meletup-letup. Akhir zaman nanti nak memelihara, nak menjaganya agama ni, bukan setakat kita tengok dalam kehidupan, dalam masyarakat kita, nak jaga dalam diri kita sendiri. Nak jaga agama ni dalam diri kita sendiri ni, seolah-olahnya payah sangat. Seolah-olahnya payah sangat ni. Kata Nabi SAW, kata daripada riwayatnya mana Abu Hurairah, yati 'alan nasi zaman qabi 'ala dinihi kal qabi 'alal jamri. Akan datang mana satu masa zaman yang mana orang ketika itu mereka nak beramal dengan satu amalnya agama seperti mana ia ini memegang bara api. Kal qabidul jamari. Nak megang agama ni seperti mana pegang ia ni akan bara api. Payah pegang api ni tuan-tuan. Ia nak letak atas tangan kita ni susah, pasal ia panah, meletup-letup, susahnya. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis 40. Dalam hadis 40 Imam Nawawi lebih kurang terjemahan dia, binasanya kaum Bani Israel terdahulunya kerana mana? Yakhtilafu min ulama'ihi. Mereka ini meninggalkan ulama mereka. Mereka menjauhi akan ulama mereka. Mereka menyisihkan akan ulama mereka. Mereka ini banyak membunuh ulama mereka. Bahkan nabi-nabi yang lahir daripada keturunan mereka pun banyak yang mana dibunuh oleh mereka. Pasal itulah kerananya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka.